Hai gang, sebab atas sekali ikut dia Dom channel. Kepada subscribe, tekan button subscribe, tekan button loceng kat sebelah itu supaya korang tak terlepas video seterusnya. Dan pun like, komen dan share video ni gang. Baik gang, hari ni aku masih berada di Cameron Highland. Kat belakang aku ni adalah menara jam di Cameron Centrum. Okey gang, hari ni aku akan melakukan satu aktiviti santai lah pagi ni. Sekarang ni pukul dekat pukul 9 dah lewat sebenarnya. Dah panas dah. Tengok tu cahaya matahari dah terang dah. Tapi aku akan teruskan juga. Tapi aktiviti santai je. Kalau korang tahu aktiviti apa aku nak buat, korang tengok lepas video ni. Okey, jom. Baik gang, terima kasih kerana masih sudi menonton. Baik gang, macam aku cakap tadi, hari ni aku akan buat aktiviti santai lah. Aktiviti santai yang aku buat adalah aku akan brisk walk. Brisk walk, lepas tu jogging sikit-sikit lah. Jadi tempat yang aku akan pergi hari ni, dari sini berincang ke Tanah Rata, kemudian Tanah Rata ke K-Farm, kemudian K-Farm ke sini balik. Maksudnya aku punya start dan finish line adalah menara jam di Centrum ni. Dia punya elevation pula, mula-mula kita akan turun ke Tanah Rata, lepas tu kita naik ke K-Farm, lepas tu kita turun balik ke sini. Lepas tu checkpoint yang aku akan set adalah kalau kat Tanah Rata dia ada apa, tempat yang macam viral tu kan, 0 km Tanah Rata tu. Lepas tu aku akan ke atas K-Farm ke simpang Copthorne Hotel. Lepas tu aku akan turun balik sini. Jom kita start. Baik geng, jadi aku lupa nak cakap, hari ni total yang aku target adalah 15 km lah. 15 km geng. Brisk walk dan slow jog lah. Aku punya water station, aku akan letak air ni lah. Aku punya 100 plus dengan air minuman biasa ni je. Aku akan letak area sini lah sebagai water station aku. Aku akan sorok celah-celah bunga ni. Matahari dari sini, maksudnya aku akan cuba letak kat sini. Kita sorok je kat sini geng. Ni kereta dah mula banyak geng. Kereta dah mula banyak. Ada nak jam. Korang tengok, ni baru pukul 9 dah mula jam. Aku rasa sini tak sesuai ni, sebab sini banyak orang bergambar. Nanti nampak pula air aku. Aku pergi area sebelah sini. Sinilah sini. Sebab ni orang jalan ke atas, sebenarnya orang turun, orang tak nampak sangat. Jadi aku letak sini. Aku bukan membuang sampah geng ya. Aku akan suruh air aku je kat sini. Ni water station aku. Dalam ni. So geng, water station kita dah set. Kalau aku haus tengah jalan ke apa nanti, mungkin aku akan belilah. Tu dia water station aku. Situ. Okey, jom geng, kita start ke Tanah Rata. Jom kita gerak. Kita akan cross ke sebelah dulu. Aku akan cuba slow jog lah mula-mula. Ni dia geng, kat Centrum pagi ni. Dah mula jam geng. Aku jogging dulu geng, try jogging dulu. Tak tahu ke tak aku boleh finish 15 km ni. Keadaan bukan berincang geng pagi ni. Kita dah melepasi pekan berincang. Jalan dah mula jam geng. Mungkin kejap lagi kita akan berpeluang melihat jam menghala ke K-Farm. Morning. Kita tak akan melalui jalan besar. Kita akan ikut taman sedia. Taman sedia Sempang di sebelah kiri. Kita akan tengok view ladang golf. Kita ikut track ni geng.
Sana jalan ke pejabat hutan. Taman Sedia lah. Buat viral orang bergambar, geng. Jabatan gantung. So sini aku tak boleh lari sangat, takut terlanggar orang. Sembilan 18 minit di Taman Sedia. Hari ni hari Minggu. Morning, sir. Oi, morning. Ni member aku. Lah ke Taman Sedia. Kat kawasan belakang tu lah pack. Banyak orang singgah. Bas nostalgia, geng. Kat kampung Taman Sedia ni. Tu dia basnya. Macam bas mini. Salah satu penginapan yang ada di Taman Sedia. White Rose, tak silap nama dia. White Rose. Sebelah ni ada kedai makan. Jadi geng, kita dah keluar daripada kawasan Taman Sedia. Kita masuk ke jalan utama ke Tanah Rata. Aku mengalir ke tempat yang aku cakap tadi. Tertulisnya 0 km Tanah Rata. Okay, jom lagi sikit je. Marigold Square Tanah Rata. Kita dah sampai dapatkan Tanah Rata. Sini belum jam lagi. Ni dia Taman Pertabalan Tanah Rata. Kita cross sebelum orang. Agak lengang lagi Tanah Rata pagi ni. Kita dah menghampiri tanda 0 km Tanah Rata tu. Depan tu je. Okay, jom. Depan ni je, geng. So ini checkpoint kita Tanah Rata lah. Ni dia, geng. Tanah Rata kosong. Aku sampai ke sini dalam 35 minit lah. Sign ni terletak di sini. Ni pejabat pos. Kat sini je. Kita tinggal kat Tanah Rata. Kita patah balik ke atas. So sekarang ni yang terpanjang lah daripada Tanah Rata ke Kifam. Dalam video aku yang lepas, masa aku ride ke Lata Selui, ni lah dia, terminal bas Tanah Rata, ataupun nama dia Terminal Frisia. Tapi masa aku buat intro tu sebelah sana. Ini belah depan dia. Dan kat sini juga, geng, ada jam. Dia buat macam ni lah, jam antik. Tu dia. Dalam terminal dia, geng, terminal bas. Ada bas ke KL. Ke KL rasanya aku tak pasti, tak pernah naik bas kat sini. Very brown. Ni macam sudut informasi lah. Aku tengok aku selalu nampak ni pelancong datang sini. Ni dia. Siapa-siapa yang nak tahu tentang Cameron Highlands sedikit sebanyak boleh tengok kat sini lah. Kita meninggalkan Tanah Rata, geng, menuju balik ke kampung Taman Sedia. Lupa nak beritahu korang, geng, kalau korang ke Taman Sedia, ada satu tempat yang nama dia Farid Fall lah.
Dia cuma ada sungai macam tu lah. Ada tapak camping. Sempang di belah sini je. Tadi masa aku on the way Terhata, aku tak view tempat ni. Ni antara tempat sarapan pagi lah di Cameron Highland, di Taman Sedia ni. Sini banyak kan tempat dia. Tu signboard berincang lagi 1.8 kilo. Jumpa balik geng, bas mini. Sampai balik kawasan ni geng. Opas strawberry ni sampai beratur geng. Sampai beratur geng. Wah, sana lagi satu. Oh, kena slow sini. Ni abang strawberry geng. Sampai beratur geng. Tadi tak jam gini kan, sekarang nak jam dah. Bas pun dah susun lah geng. Tengok atas tu, jam gila. Dah lah kawasan sini jalan dia kecil, sempit. Sampai balik geng di padang golf. Kalau tadi kita turun kan, sekarang kita naik pula sampai Lucky Farm. Elevation dia terus naik. Tadi turun agak senang sikit lah. Mula-mula boleh lari lagi. Ini dah brisk walk lah. Okay, dah landai sikit gang ni, kita boleh lari lah. Lari sikit je. Tak boleh lari beria. Kita dah mula memasuki kawasan Berincang. Kita dah sampai depan Hotel Titi Wangsa. Kita dah sampai dekat Berincang geng. So setakat ni baru 7.7 km. 1 jam 12 minit aku slow jog dan berjalan brisk walk. Shell Berincang. Ni KFC Berincang. Aku rasa aku nak singgah minimarket jap. Aku nak beli kudak-kudak Cloud9 ke. Tu kat depan tu. Ni dia Pasar Raya Jimat. Antara pasar raya popular lah. Kat sini Cloud9. Mana Cloud9 ya? Grace. Ambil sneakers ni lah. Ambil satu cukup. Sebab aku bukan makan sangat sebenarnya. Ni nama dia Akak Grace. Betul lah. Nama Akak Grace. Saya tahu nama dia, dia tak tahu nama saya. Kita dah beli benda ni. Kita beli sneakers ni untuk kita kudak-kudak je lagi lah. Kita makan sikit. Tak jauh dah. Motor station tu tak jauh lah. Dekat je. Balai Bomba. IPD Cameron geng. Jadi geng, di kesempatan ini aku ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-69. Semoga negara kita terus ke depan. Kita dah sampai geng, water station kita. Kita cari balik, harap tak hilang lah. Belah sana. Aku tak nak letak belah sini sebab kalau jam macam ni orang akan nampak. Tak adalah orang nak curi kan. Tapi tak manis lah. Mana ayah aku? Sini, sini. Ni dia. Ni aku geng. Okay geng. Okay geng, kita minum dulu. Kita mulakan dengan minuman isotonic. Aku minum dulu 100 plus ni. Lepas tu air botol lagi satu ni aku akan letak sorok balik kat sini lah. Jadi geng, aku baru sampai sini baru 8.50 km. Lepas ni, lepas minum ni kita gerak terus. Akan terus mendaki ataupun elevation lebih tinggi ke Kia Farm.
Jadi air lagi satu ni aku letak balik, sorok balik tempat dia. Untuk aku punya finish line jap lagi. Ini kita buang. Kita sudah dapat tenaga baru, geng. Selepas minum isotonik. Inilah, geng, apa jalan-jalan yang akan dinaik taraf di Berincang ni. Belum siap lagi. Kita dah sampai depan Arcade Padang. Kita dah sampai ke kilometer yang 9, geng. Dah 9 kilometer. Okey, geng, nak belanja korang satu view. Atas tu. Itu dia. Itulah dia, geng, view Coral Hill. Kita lari sikit, geng, sebab agak landai. So, geng, aku pindah lah. Daripada ikut tepi sana, aku ikut tepi sini. Sini lapang sikit kan, lagipun tak banyak kenderaan. Kalau belah sana ada motor lalu tepi tu, jadi agak bahaya. Kita masuk sini, geng. So, selain daripada Cave Farm, ni adalah option lah. Sini pun menarik juga, geng. Ni ada binatang, ada tempat makan, bunga-bunga yang cantik. Bolehlah pergi sini. Tu signboard dia. Sepanjang ni pun ada juga orang jual bunga. Belah sini pun ada orang jual ubi. Ini belum sampai Cave Farm lagi, ya. Tapi ada orang jual-jual cendawan goreng, macam-macam lah. Produk-produk Cameron Highland. Semakin hampir ke Cave Farm, semakin jam, semakin melekat lah. Nanti kepada siapa yang tak tahu, aku boleh tunjuk kenapa jam. Ada yang dah tahu, tahulah kan. So, siapa yang tak tahu kenapa Cave Farm adalah punca jam semua ni, kita tengok jalan lagi, ya. Baik, kat sini orang panggil dia kawasan S Corner. Sebab apa S Corner? Sebab jalan berbentuk S. S Corner Cave Farm, CH. Bagaimana? Kenapa nama tempat tadi S Corner, kan? Jalan ni, ni. Tengok tu. Daripada Berincang naik, pusing, sampailah ke sini. Sini tak ada corner dah lah, ada sikit-sikit je lah. Sebab tu dia panggil S Corner. Semoga bermanfaat, geng. Ni dia lagi, geng, kedai-kedai yang ada sebelum sampai ke Cave Farm. Cactus Point. Selamat datang Cactus Point. Ada tanda amaran, geng. No plucking ataupun dilarang memetik bunga-bunga yang ada di sini. Kita dah menghampiri dah Cave Farm. Surau gerai makanan hasil tanah tinggi Cave Farm, lagi 150 meter atas. Gerai makan MDCH Cave Farm. Kita dah sampai, geng. Bazar Cave Farm. Tapi checkpoint kita untuk di Cave Farm ni atas lagi. Checkpoint kita di persimpangan Hotel Copthorne Hotel. Kena saman, geng. Ni line kuning, geng. Tu abang polis tu tengah menjalankan tanggungjawab dia. Ada JPJ sekali kot ke polis. Dipenuhi ramai pengunjung. Dan kalau kau nak tahu, geng, apa punca dia, punca Copthorne pula. Punca Cave Farm ni jam. Depan sana jawapan dia. Aku jalan sini lah. Ni subscriber saya ni. Hai, selamat. Dia pernah buat video makanan ni. Ada lagi? On lagi ke produk tu? Tapi kurang sikit. Ya ke? Kita ke tepi sikit. Tepi sikit. On lagi lah produk tu.
Mana lagi lah? Motor catering. Oh, motor catering. Busy lah sekarang. Ada buat makanan kucing. Ya, tahu tengok ada promote. Okey, yang tu tadi kawan aku lah. Kawan aku. Aku pernah buat video pasal dia. Pasal produk dia iaitu dapur OAJ. Produk ready to eat. Baik geng, ni lah puncanya. Kalau korang nak tahu. Kenapa K-Farm jam? Dekat sini ada orang melintas. Inilah luar melintas. Sinilah punca jam. Ramai orang geng. Kita masuk sini. Tengok. Puncanya kat situ lah. So orang melintas lah. Bukanlah salah pengunjung tu. Bukan salah pelancong yang melintas. Jadi itu je jalan yang ada. Bukan nak cakap pelancong adalah punca. Bukan. Tapi kenapa jalan boleh jam? Mungkin pihak berkuasa tempatan boleh do something. Buat sesuatu. Kan? Untuk kelancaran trafik Cameron Highland lepas ni. Sebenarnya checkpoint aku kat sini. Kat signboard Copthorne. Dekat signboard Copthorne Hotel ni. Tapi tak apalah, aku anjak ke dalam sikit. Aku anjak ke dalam sikit sampai ke depan hotel tu. Inilah dia jalan ke Copthorne Hotel. Dulu sebenarnya Copthorne Hotel ni nama dia bukan Copthorne Hotel. Saudara aku kerja sini. Masa dia kerja tu bukan Copthorne Hotel. Nama dia adalah Equatorial Hotel. Macam ada dekat signboard tadi kan. Inilah hotel dia. Ini kedai makan yang ada di area sini. Sebelum sampai ke kawasan lobi hotel geng. Ini pemandangan daripada sini. Yang tu Aranda Nova. Yang tu Aranda Nova. Kita ke sini sikit. Kejap. Yang tu Aranda Nova. Dan depan Aranda Nova ni ada jalan ke Sungai Palas, Bohti Sungai Palas. Kita masuk kawasan lobi dia geng. Copthorne Hotel. Inilah kawasan lobi dia. Di sini ada penunjuk suhu. Ini Copthorne Hotel. Sekarang ni 18 darjah Celsius geng. Kita rehat sekejap geng. Kita makan kita punya sake baki Snickers tadi. Lepas ni kita akan terus ke checkpoint kita yang terakhir, iaitu di Menara Jam tadi. Cair ke? Panas. Cair. Manis sangat lah. Ni geng lobi Copthorne Hotel. Aku cari tu sampah, aku nak buang benda ni. Oh tu kat lift tu sampah. Kita bergerak keluar daripada lobi Copthorne Hotel. Dah 12 km aku berjalan. Masa pun dah 2 jam 15 minit. Jom kita continue terus. Siapa yang tengah berada di kawasan Cameron sekarang ni memang beruntung lah. Sebab apa? Sebab cuaca cantik. Tapi panas sikit lah. Tapi angin sejuk tu still ada. Selalunya 2-3 hari ni Cameron petang kat atas dia mendung. Kadang-kadang dia hujan. Kadang-kadang dia mendung dia tak hujan. Lepas ni kan elevation ni kita turun pula. Agak melegakan sikit lah. Sebab kita just turun je sampai ke Menara Jam tadi. Dan ini adalah yang terakhir lah daripada Copthorne Hotel ke Menara Jam Sentrum tadi. So kan kita dah sampai K-Farm balik. Tadi ikut dalam ni. Masa aku naik ikut dalam ni, so turun ni aku ikut luar ni pula.
So dalam ni banyak lagi lah kedai-kedai. Belah sana pula kena tahan motor. Okey, kita dah hampir melepasi kawasan K-Farm Matan ni. Kita bergerak ke Menara Jam Sentrum semula. Lagi sikit geng, lagi sikit. Inilah geng, kalau ada kecemasan time jam macam ni, agak susah sikit lah. Dan pengguna jalan raya lain kena bagi kerjasama lah, supaya kelancaran pesakit dalam tu dipermudahkan. Okey, bye bye K-Farm. Kita turun. Jam makin rancak ke K-Farm. Berduyun-duyun bas naik, kereta dan motor. Siapa yang naik motor senanglah, boleh cilok-cilok kan. Daripada naik kereta, naik bas, bertabahlah. Atas tu adalah Gunung Berincang geng. Sebelah sana adalah Mossy Forest. Kawasan tu lah juga sebelah tu. Dari sini boleh nampak pencawang yang ada di Gunung Berincang tu. Kita jumpa lagi S Corner. Atas tu ada ni lah geng, rumah macam rumah strawberry lah. Tapi aku tak pernah masuk situ, sebab kawasan tu macam tertutup kan. Ada rumah macam rumah strawberry. First time aku nampak ni. Kawasan ni aku dah lama perasan geng, cantik. Sebab dia pokok dia semua kurus-kurus dan tinggi-tinggi. Selainnya dari S Corner tadi kita boleh nampak kawasan ni. Okay geng, adakah aku mampu menamatkan Brisk Walk ni sepanjang lebih kurang 15 km kot nanti. Sekarang dah 14 km. Aku baru rasa kaki aku sakit sikit lah belah kiri, bahagian betis belah kiri. Tapi boleh ni, lagi sikit je, lagi sikit. We meet again, Agro Market. Kita jumpa sekali lagi. Tapi kali ni aku ikut jalan bawah ni. Aku tak nak ikut parking tadi dah. Ikut jalan ni. Tadi aku ikut atas sana, aku ikut jalan ni pula. Ni geng, lagi satu view Coral Hill daripada belah sini pula. Dari sini boleh nampak lah dia punya batu-batu tu. Dia punya batu-batu tu kan, boleh nampak di sini. Ini kawasan dia. Ni lah geng, projek naik taraf jalan tadi. Ni dia, korang boleh nampak kot. Projek naik taraf jalan. Cuaca tiba-tiba mendung geng. Ada lagi dalam mungkin 500 meter ke checkpoint terakhir. Finish line aku iaitu di Menara Jam Sentrum. Tiba cuaca dah mendung. Tengok tu, mendung. Mendung geng. Awan gelap dah kat situ. Oh geng, aku rasa beberapa ratus meter terakhir ni aku nak cuba lari. Aku bukan runner geng ya. Aku cubalah. Kita dah sampai semula ke akad peladang ni. Ini ada kawan aku. Kita tegur sikit lah. Tadi dia tak perasan. Itu dia. Setengah sibuk kerja. Mari kah? Bor. Aduh. Sentrum Tanah Rata K-Farm Sentrum. Saja. Okay, abang. Bye. Siapa yang mungkin tak nak pergi ke K-Farm tu, bolehlah singgah sini akad peladang ni. Ada patung ni, Doraemon, Nobita, Giant, Sunio, Shizuka, I Love Cameron. Kalau daripada Tanah Rata dia belah kiri. Okay geng, dah semakin hampir untuk menamatkan cabaran Brisk Walk 15 km kita. Hari pun dah sangat mendung. Tu Gunung Berincang.
Dah mendung dah, geng. Lagi sikit sangat dah ni. Boleh sampai dah. Lagi 5 minit, geng, untuk 3 jam. Kita try buat bawah 3 jam. Lagi 5 minit je. Lagi 4 minit, geng. Sampai. Tu dia. Finish line kita. Okey, geng. Selamat sampai dengan cuaca yang baik. Dan tak sampai 3 jam pun. Kita cari air kita balik. Ada tak? Ada. Akhirnya berjaya juga aku tamatkan 15 km brisk walk aku dengan elevation gain 283 lah. Jadi aku ambil masa 2 jam 56 minit, lagi 4 minit ke 3 jam dengan jarak 15.58 km. Macam aku cerita tadi, aku bermula daripada sini lah, daripada Menara Jam di Sentrum ni, turun ke Tanah Rata, lepas tu Tanah Rata naik ke K-Farm, turun balik ke sini. So Menara Jam ni adalah starting line dan finish line aku lah. Jadi itulah yang aku dapat hari ni, 15 km bawah 3 jam. Brisk walk je lah kan, aku bukannya runner. Jadi geng, aku rasa video aku sampai sini saja. Terima kasih sebab sudi menonton. Okey, kepada yang belum subscribe tu, boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng kat sebelah dia tu supaya korang tak akan terlepas video seterusnya. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni, geng. Okey, baik, geng, kita jumpa dalam next video. Okey, bye.